Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, apa boleh dibantu? Abang buat apa ni, bang? Mancing. Enggak je lah. Ni tenggara elektrik stadium. Ya, maknanya saya ni jumpa orang yang tepat lah, bang. Bersama dengan saya sekarang ni adalah Abang Khairul. Ya, saya. Abang Khairul ni bertugas menjaga sistem fasiliti stadium ni. Jadi Abang Khairul boleh tak cerita sedikit tentang Abang Khairul? Okey, nama saya Khairul Faizi bin Majais. Jadi boleh tak Abang kongsi dengan saya apa rutin Abang dalam stadium ni? Okey, memandangkan ada game malam ni. Jadi setiap hari sebelum perlawanan kita akan selenggara elektrik bangunan, lampu limpah, papan markah dan PA system. Wah, memang besar tanggungjawab Abang. Abang Boleh tahan lah. boleh tahan ni, saya rasa macam nak tahulah kerja Abang tu. Boleh tak macam kalau Abang bawa saya ke ni? Boleh tahan badan kan? Oh, boleh. Belum tak apa? Boleh, tak ada masalah. Nak ikut? Jom. Oh. Abang, boleh tak Abang ceritakan tentang latar belakang Abang? Okey, saya mula-mula kerjaya saya dapat ditawarkan ke Mazir Bandar Ipoh daripada tahun 2014 sebagai penolong jurutera. Dan salah satu kerja yang perlu buat untuk menjaga fasiliti elektrik dan mekanikal di Kota Perak. Okey, Cik Anis. Di sini merupakan pusat kawalan untuk siaraya untuk di Stadium Perak ni. Jadi segala bunyi-bunyi di dalam stadium ni dikawal di sini. Tengok, kita buat media. Ada gelap sini. Oh, Abang memang ajaib. Okey, kita pergi ke sesi seterusnya. Oh, sesi seterusnya. Okey, jom. Mari kita. Abang memang pandai buat ajaib. Bila pertama kali Abang menjejakkan kaki Abang dalam stadium? Oh, pertama kali ya. Tak silap saya masa tu umur dalam 7-8 tahun lah. Masa tu bapa saya bawa lah. Datang tengok bola. Tengok bola. Okey, lepas tu Abang masih lagi tengok bola? Tengok. Wajib tu tengok. Wajib tengok bola? Abang penyokong City Perak. Penyokong. Ya. Oh, jadi maknanya Abang punya kerja ni umpama menyelam, sambil menyelam minum air. Ya, betul. Itu untungnya kita bekerja di Majlis Bandar Ipoh. Ya, sambil Abang kerja, sambil betul bola. Ya. Yang ini merupakan kawalan untuk lampu limpah. Alatan ni paling penting untuk stadium jika untuk perlawanan malam kan. Jadi saya perlu onkan lampu untuk selenggara setiap lampu lah, pastikan dia menyala. Okey. Okey, lampu sini pun dah okey. Nampaknya lampu yang nyala. Ada lampu tak menyala kan ni? Nampak ada lampu tak menyala kan? Mana ada kerosakan. Kalau tak baiki tak boleh? Tak boleh. Sebab malam ni ada game. Nanti kalau kurang lampu menyala, dia akan mengganggu kadar cahaya tak padam. Walaupun satu pun? Ya. Nanti FM tak lepas. Tak pergi ni? Anak pergi lah. Air. Panas ni. Air tak ada masalah. Relak-relak panas. Tak kena jom. Okey kot? Okey. Okey, jom. Sampai dah bang. Penat kan ni? Oh, penat bang. Ya, dah serik? Oh, serik tak? Okey, hari kita dah sampai. Okey, di mana kita kena pasti di mana lampu yang tak menyala tadi. Okey, ni tiangnya. Tinggi dia 40 meter. Ada 72 unit lampu. Okey. Tinggi kan? Kalau ni rasa nak banyak, silakan. Guna tali je. Alah, guna tali tak nak lah. Tak apa lah. Tak nak. Okey, kita pergi ke bilik cuk untuk kena pasti kerosakan. Okey. Okey, let's go. Jom.
dah belajar semua tadi kan. Jadi malam ni Hanis kena onkan lampu khidmat. Malam ni saya? Ya. Untuk perlawanan malam ni saya? Ya. Abang suruh saya nyalakan? Ya. Abang, betul? Betul. Saya pergi. Okey, pukul 7. Tempat tadi? Tempat tadi. Okey. Jangan lambat. Ya. Tidak saya rotan. Okey. Okey. Okey, terima kasih. Sama-sama abang. Jadi dapat nyalakan aku. Apa pun saya nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Abang Khairul ni kerana banyak memberi tunjuk ajar, berkongsi ilmu pengetahuan yang mana saya tak akan dapat belajar kat mana-mana kalau bukan kat Stadium Perak ni hari ni. Jadi apa pun kepada anda semua, jangan ke mana-mana sebab malam ni kita tengok bola. Bye.